Assalamualaikum. Saya nak beli laksa. Dua. Laksa dua. Air saya nak air yang warna. Hai. Nasib baik kena. Air saya nak yang ni. Apple. Satu. Sebab saya tengok ada datang manjung. Susu. Air satu saja. Okey, support mereka sebab murah-murah je mereka jual. Okey. Kita ada laksa, ada bihun sup, ada mi sup ayam, ada macam-macam lagi lah. Saya bayar dulu Okey, Okey, kita support lagi. Dapat Acina. Apa yang istimewa Encik? Apa yang istimewa? Beritahulah. InsyaAllah yang istimewa sekarang yang tengah baru trending air. Air apa? Air ada macam-macam jenis, ada 10 jenis. 10 jenis. Dia setiap kali pergi satu tempat tu berapa kali? Maksudnya dia pusing? Sekali ataupun paling banyak 2 kali lah. Okey. Maknanya nanti lain kali dia korang boleh datang. Ataupun tengok dekat TikTok. Okay, jom kita bagi duit raya pada anak dia. Ni, bagi duit raya anak. RM5 seorang. 2 orang kan? Dia hari raya. Sama. Itulah. Kami dah beli. Okey, sekejap lagi. Kita ambil air kat sini. Dan lepas ni kita nak pergi jalan-jalan tempat lain pula. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak sanggup.